tahu tak, kalau bibir kita kering bukannya sebab kita kurang minum air je tau. Boleh juga jadi disebabkan badan kita tak cukup nutrisi. So, stay dekat video ni untuk tahu 7 sebab bibir kering. Yang pertama iaitu kurang minum air. Ini paling common, yang mana kalau kita susah minum air boleh menyebabkan bibir jadi kering. Yang kedua adalah disebabkan cuaca. Panas terik ataupun duduk bawah kipas ataupun dalam aircon dalam jangka masa yang lama pun boleh menyebabkan bibir kering. Dan yang ketiga, selalu jilat bibir. Nampak macam bagi bibir lembap je bila jilat tu, tapi sebenarnya lagi bagi bibir tu cepat kering sebab air liur ni dia cepat sejat. Dan yang keempat, macam yang saya cakap tadi, kurang nutrisi. Kalau kurang nutrisi macam vitamin B, iron ataupun zinc, memang boleh buat bibir cepat kering. Dan yang kelima, kesan produk. Produk macam limit, lip tint ataupun ubat gigi tertentu boleh buat bibir jadi kering. Dan yang keenam, badan dehydration ataupun letih. Bila badan ni penat, bibir pun kita akan jadi kurang makan dan kurang minum air. Itu yang menyebabkan bibir kering. Selain itu juga boleh jadi disebabkan oleh masalah kesihatan ringan macam demam, alergik ataupun kadang-kadang tanda awal badan tak cukup air. So, dapat sesuatu? Ingat saya tu seni, bukan sekadar rutin.